Assalamualaikum para sahabat-sahabat sekalian. Jumpa pula dengan Fish Brain hari ni. Hari ni Fish Brain nak masak benda simple ya, tapi sedap makan. Hari ni mama kita request nak makan kuih tiaw. Jadi kita dengan pantas dia beli lalu kuih tiaw kedai, beli kakak. Mama kata nak makan kuih tiaw telur hari ni. Jadi hari ni Fish Brain nak kongsikan dengan adik kakak semua satu resepi simple tapi sedap makan, iaitu kuih tiaw telur. Mari kita tengok cara nak buat dia lah. Mula-mula kita kena panaskan sedikit minyak. Lepas tu kita goreng 2 biji telur. Bila nampak dia keras tu kita peracur-peracur lepas tu kita akak telur tu, letak tepi dulu. Panaskan sedikit minyak lain pula. Ni kuih tiaw. Kita guna 1 supik hak kecil tu. Kita gaul dengan 1 biji telur dengan sedikit kicap pekat. Gaul rata-rata Lepas tu kita goreng dalam minyak tadi kuih tiaw tu. Kita gaul dengan telur dengan kicap pekat tu. Kacang-kacang. Kita goreng sampai dia garing kita balik-balik gitu. Dia goreng kuih tiaw ni adik kakak, kita jangan dua kacau-kacau gitu kita hanya kosek-kosek kokoh gitu ya, baru dia tidak acur. Kalau kita balik guling gitu kan, dia pecah habis acurnya kuih tiaw ni. Lepas tu bila kita akak akak letak tepi dulu. Panaskan sedikit minyak pula. Lepas tu kita tumis dulu 3 biji bawang merah halus, 3 ulas bawang putih dan juga 3 biji cili padi hijau. Tumis sampai dia garing naik bau Lepas tu kita masuk ke cili kering hak kita blender. Ada keringnya. Dah ada kering mesin. Dah ada kering mesin ni bebas spray sama dalam peti, dalam freezer mudah tak masuk. Ada kering ni mudah ya nak buat. Kita ambil cili kering kita blender dengan air sikit apa lama taruh nak guna mula-mula kita conik yang mana nak guna cebok kita tumis sampai dia naik bau sampai dia pecah minyak sikit.
Lada krim mesin ni kita guna sebanyak 5 sudu besar. 5 sudu makan lepas tu kita masukkan kuih tiaw yang kita goreng tadi. Masukkan telur. Sikit garam, sikit ya. Sedikit gula. Gula pun sikit juga. Serbuk lada hitam. Cuka dan 1 sudu makan. Masukkan kicap cair. Masukkan toge. Masukkan daun bawang, cili merah besar, cili hijau besar, bulat putih-putih. Gaul dulu. Nak kita nak beli ayam, udang, sotong nak bubuh. Tak mama kata tak mesti ya. Dia puasa nak makan kuih tiaw telur saja. Padahal dia kecil-kecil mula. Ramai dia duduk buruk mula. Memang muda-muda dia kata. Kita pun buat kita nak makan. Nak bubuh kau udang, sotong, ayam tak usah nak makan telur saja kata. Aku nak makan padahal aku kecil-kecil mula. Ramai duduk buruk mula dia kata. Ni buat ni. Telur saja pun sedap dah dia kata. Kita ramai dulu ni. Dia nak makan ni. Kita buat dia nak makan. Sedapnya bang. Sedap kecak rasa. Kita ambil kecak sikit dah. Tengok rasa masih manis tu. Kalau kurang gula garam kat tambah lah. Gaul. Lepas kita terah ada kecak sikit, rasa cukup molek dah, manis masing dia tu. Nak cicak gapo. Bila rata dah berlaku semua bahan ni, boleh kita tutup api, kita akak untuk dihidangkan. Ada pula telur mata kita tak tahan ni. Sedap molek. Telur gedi. Telur mata kobak gedi. Inilah dia adik kakak semua. Siap ada resepi simple kita hari ni. Kuih tiaw goreng telur. Ramai dulu-dulu. Ramai mama kita kecil-kecil muda-muda dulu. Nak makan apa ni enggak? Kita ambil kuih tiaw ni enggak? Makan telur mata dengan timun batang. Sedap ni. Sedap kecak molek. Lepas tu nak makan belakang deh. Siapa nak makan kuih tiaw telur gini, boleh buat sendiri deh. Mudah buat. Kos pun tidak mahal mana. Kos rendah. Jumpa mula pula. Assalamualaikum. Lapar kita ni pun. Lapar ni. Okey dah.